Bismillah, Assalamualaikum tuan-tuan, perempuan, Pak Long, Mak Long dirahmati sekalian. Jadi tuan-tuan, pada pagi yang penuh barakah ini, pada pagi yang penuh kerahmatan ini tuan-tuan, saya ingin menunjukkan dekat tuan-tuan, saya ingin review dekat tuan-tuan, saya ingin payung dekat tuan-tuan. Kita ada sebiji kereta yang sangat cantik, yang sangat menarik, yang menjadi kegemaran pelbagai golongan tuan-tuan. Ini dia kereta hatchback daripada Mercedes-Benz tuan-tuan. Kereta yang sangat laku kerah untuk pada tahun ni tuan-tuan. Ini dia hatchback A200 tuan-tuan, W176 punya model, tahun dibuat pada tahun 2015 tuan-tuan. Yang ni enjin hanya 1.6cc sahaja. Dia siap main elektronik, irreversible seat, siap dengan memory seat tuan-tuan. Di bahagian door trim memang nampak cantik, memang nampak glossy, memang nampak sport. Dia memang dengan steering 3 batang tuan-tuan, dan juga siap ada pedal shift, up shift dan juga down shift sebelah kiri tuan-tuan. Boleh tengok bahagian dia punya mileage dah baru sahaja berjalan 114,000. Dia punya bahagian center console semua original kilang lagi tuan-tuan. Yang paling penting dia main dengan bucket seat half leather dan juga half fabric tuan-tuan. Stitching berwarna putih, memang nampak sporty habis tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mencari kereta yang sporty, yang orang kata apa, yang maintenance dia tak tinggi, yang harga berpatutan, yang penjibatan minyak pun sangat jimat tuan-tuan, ini dia kereta yang sangat sesuai. Kita tunjuk di bahagian belakang pula tuan-tuan. Dia punya door trim di bahagian belakang sangat cantik lagi tuan-tuan. Dan juga boleh tengok bahagian belakang pula tuan-tuan. Dia punya seat dia tuan-tuan sama juga macam seat depan. Dia dengan half leather dan juga half fabric tuan-tuan. Condition engine gearbox insya-Allah dalam keadaan masih lagi terbaik tuan-tuan. Yang mana berminat tuan-tuan boleh direct WhatsApp saya letak nombor dekat bio profile atau boleh terus tekan link dekat bio.